Yelah, maknanya ni, cuba kau overacting macam dalam drama tu. Kau kena over kan. Kau kena bila menangis tu kau betul-betul menangis, bila kau sedih kau tunjuk betul-betul macam tu, macam dalam TV. Itulah ya. Tapi kalau tak jalan juga, aku tetap nak pergi jumpa ustaz tu. Kau tak nak, tak apa. Aku akan cuba juga. Kata orang ini adalah lakonan aku yang terakhir. Aku buat juga apa yang kau suruh. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pemudahkanlah urusan ni, ya Allah, dan peliharalah sahabatku daripada guna bomoh-bomoh ni semua yang kurafat syirik ni, ya Allah. Amin. Tak ada mood aku nak shopping dah. Yes. Sharifah Khadijah, you can do it. Sharifah Khadijah, you can do it. Kau bukan aja kecewakan mak kau Kasih, tapi kau juga telah buat air mata dia mengalir. Bayangkan berapa banyak dosa yang kau tanggung sekarang ni. Kau anak durhaka Kasih. Mama. Mama Kasih minta maaf. Tak apa. Mama faham. Mama faham sangat. Mama tak ada hak untuk menentukan siapa yang Kasih pilih untuk bimbing Kasih. Mama tahu tu nak. Tak, Mama janganlah cakap macam tu. Kasih yang salah, Kasih minta maaf. Kasih tak nak jadi anak derhaka, Mama. Mama yang berhak untuk tentukan semua benda dalam hidup Kasih. Mama